Apakah mungkin saranan daripada doktor sendiri untuk penyakit asma ini bagi mereka yang mungkin tertanya-tanya dalam kondisi tak pernah lagi diagnose ke hospital? Bagaimana warning sign keperluan mereka untuk mendapatkan rawatan doktor? Sebab contoh apa yang boleh dapatkan dekat klinik dah boleh dapatkan, inhaler dan sebagainya kan. Tapi bagaimana tahap yang mereka kena rujuk perkara ini ke hospital? Seandainya kalau dah dapat rawatan tetapi simptom masih lagi tak kontrol. So dia dapat lagi recurrent attack, and then juga dengan ubat dia masih lagi symptoms tu tak resolve. So sebaiknya kita siasat seperti sama ada perlukan CT scan dan perlukan macam yang saya cakap tadi lah, lung function test untuk kategorikan masalah asma ke tidak, ataupun masalah kronik lung ataupun masalah yang lain.